Penyimpan emas ASB yang tukarkan saving ASB dia kepada emas, especially tahun lepas, tahun ni confirm tersenyum lebar. Kenapa? Sebab kenaikan harga emas sangat luar biasa. Ada seorang penyimpan emas anda Empire saya, dia tukarkan duit ASB dia 100 gram. Okay? Daripada ASB dia tukarkan, dia beli 100 gram. Saya keluarkan sedikit duit SB dan saya fizicalkan emas di Public Gold. Alhamdulillah, syukur sangat. Bayangkan tahun lepas, setahun exactly daripada hari ni, harga emas 359. Hari ni harga emas RM467. Beza sekitar RM108. Katakanlah dalam tempoh setahun, orang tu dia tukarkan ASB dia kepada emas, 100 gram dia dapat, darab dengan 108, sekitar RM10,800 yang dia akan dapat nikmati hasil. Kalau tolak spread sekalipun, masih lagi sekitar 9 ke 10 ribu dia akan dapat bersih dalam tangan. Asbab tukarkan bukan banyak pun, sekitar 30,000 lebih masa tu, 100 gram punya cerita. Jadi kalau anda ada saving dekat ASB, yang mana saving tu untuk 2 tahun ke atas, kalau tak mau pindahkan semuanya pun, it's okay. Pindahkan sebahagian, dapat ketulkan 100 gram pun jadilah. Dan anda akan rasa, menyesal nak tukar lebih banyak lagi. Sebab kenaikan emas, bayangkan prestasi tahun lepas, sekitar 20% lebih, berapa kali ganda lebih tinggi daripada ASB. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Sebab tu kena menyimpan emas dengan ilmu supaya anda konsisten menabung setiap bulan dan saving dekat platform lain yang rasa return dia lebih baik sifat emas. Pindahkan ke emas kalau saving tu untuk 2 tahun ke atas. Kalau mau bermula, tekan link kat bio ataupun di sebeg biru, nanti saya guide anda. Follow Mama Tips.